Tahu tak, setiap kali inflasi naik, nilai duit kita makin susut. Inflasi ni kita tak boleh kawal. Bila harga barang naik, nilai duit kita makin kecil. Contohnya macam Zimbabwe. Bila inflasi naik jutaan peratus, duit mereka terus tak laku. Di Malaysia, kadar inflasi sekitar 2 hingga 3.5% setahun. Walaupun nampak kecil, kesannya besar bila kita simpan duit lama-lama. Tapi, ada cara untuk lindungi kuasa beli kita. Yang pertamanya, hartanah. Nilainya naik ikut masa. Yang kedua, emas. Aset terbukti kalis inflasi. Bila kita tukar sebahagian duit kepada emas, nilai simpanan kita akan bertahan walaupun inflasi naik. Lebih lama simpanan kita dalam bentuk emas, lebih banyak kita selamatkan nilai duit kita daripada kejatuhan ringgit. Nak mula lindungi simpanan dengan emas? Jom saya bimbing. Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.